Ha? Ada anak ke tak ada anak ke, itu tak ada kena-mengena dengan kau tau. Kau faham tak? Selama ni aku tak pernah kacau hidup kau tau. Ha? Sebelum ni aku perasan je, aku nampak je kau fitnah-fitnah orang. Tapi sikit pun aku tak ambil pot tau. Aku tak kacau kau pun. Lepas tu sekarang tiba-tiba kau nak fitnah aku pula. Ha? Kau ada masalah apa dengan aku ni? Mo. Dah sabar. Kau ni, Zul, bila kau nak berubah? Apa benda kau buat ni, Zul? Ha? Sebab fitnah sana sini. Ni member kau sendiri kot. Apa punya mulut lah kau ni? Apa kau sebar? Cakap betul tu. Kau cakap benda tu betul, benda betul. Tak, yang lalu itu siapa? Dia kan? Yang happy ke sedih ke dia kan? Yang kau tahu lebih-lebih daripada dia, faham? Itulah, kuat sangat tak mau fitnah sampai apa yang dia cakap pun dah tak tahu dah. Betul ke tidak? Ha? Kau dah punya fitnah lah kau cerita kat orang. Kau jaja kat semua orang cerita. Aku sendiri pun dengar lah kau cakap apa. Dia dengan bini dia gaduh-gaduh kat rumah lalu sebab tak ada anak. Member dah cakap daripada mulut dia. Dia happy je.